dapur terus ke hati indah di Hamsia Misha Channel. Rasa kampung tetap kekal dari tangan yang penuh kasih. Masakan jadi warisan bersih. Petua dapur. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsia Misha. Kali ini saya nak buat kerabu mangga yang sangat simple tapi rasanya pasti sedap, insya-Allah. Sebelum kita nak meneruskan, kita nak tunjuk dulu bahan-bahan dia. Kita ada mangga ya, ini mangga lemak ya, bukan mangga yang masam, mangga lemak. Kita ada sedikit daun apa Iman? Daun ulam raja. Ulam raja. Ulam raja ni banyak khasiat dia je untuk menurunkan darah tinggi dan sebagainya. Memang sedap untuk dibuat ulam. Okey? Ya, betul. So kita ada ni ketumbar Jawa. Ni daun ketumbar Jawa ni. Memang kuat je bau dia. Kalau saya lebih suka ketumbar Jawa daripada ketumbar yang biasa Ya tu. betul. Saya pun suka. Lagipun kalau kedai-kedai yang mewah pun orang kebanyakan pakai yang ni. Diorang dah gunakan ketumbar Jawa juga. Kuat bau dia. Kalau nak boleh PM rumah saya ada. Okay, kita ada bawang Holland ataupun bawang kuning. Tapi kita beri separuh sahaja. Kita ada satu labu bawang merah juga kita gunakan separuh sahaja. Kita ada cili padi merah, cili padi hijau. Kita ada apa ya Man? Limau nipis ya. Sebiji limau nipis ataupun terpulang nak masam tu terpulang kepada selera masing-masing. Oh ya Iman, mak terlupa nak letak gula merah tadi. Jadi kita ambil ya. Ini apa? Ini ikan bilis ni saja apa ya? Cuba buka. Kita panggil apa? Ini pilihan. Kalau tak ada pun okey je. Kita beli yang ada digoreng ya. Lepas tu ni kita ada Ini ada kacang tanah. Ini wajib lah ada. kata nak. Lepas tu kita ada sos sotong Sos sotong ataupun sus ikan dan sos tiram. sos tiram. Kalau tak ada sos tiram pun okey je ni sebab kebetulan ada kita ambil lah. So bahan yang terakhir tadi kita ada gula. Gula merah nanti kita akan tunjuk. Ini dia gula merah ya. Kita order dekat Shopee je. Okey. Ni dah dipotong-potong. Kita bukan Diiris. potong, dah ditumbuk-tumbuk gitu. Okey, jom kita selanjutnya kita terus sambung lah. Ya, Kita kita nak sagat mangga dan kita nak iris bahan-bahannya. First kita sagat mangga. Jom. Ya, kita sagat gunakan ni Ini patutnya ada tempat dia, rumah dia, tapi mak saya guna benda ni je. Senang. Apa yang ada je. Malas nak ambil. Sepatutnya dia ada tu, rumah dia tu. Okey. So dia tak pakai tu, dia nak pakai yang ini je. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam tak boleh je pula. Keras. Tak. Dia kena slow-slow gitu kan. Tak boleh kan. Ini mangga lemak tak Iman? Mangga asam Iya. Kalau mangga asam lain sikit ni. Ni kalau masam tu boleh je mangga masam. Terpulang lah mangga apa-apa pun kan. Boleh je. Mangga masam ke, mangga manis ke, mangga kuning boleh. Boleh. Tapi yang mangga kuning dia lagi manis lah kan. Lemak-lemak lah. Kalau dah manis tu kita kurangkan lah gula. So ini memang sangat simple, semua iris-iris, lepas tu campur-campur, Gaul-gaul. gaul. Tu je. So makan dengan nasi memang sangat sedap ya. InsyaAllah sedap. Bagi yang suka lah. Kalau yang tak suka tu tak sedap lah. Yalah, betul-betul. Okey, kita dah parut ya. Sebab kita dah skip video parut tadi sebab yalah lama kan video tu. Tapi dah cantik dah kan. Cantik. Okay, kita nak Nak, iris. nak tanya pasal parut tu tak apa, nanti kita boleh share kat bawah lah link tu. Kalau ada lah. Kita nak iris pula ni apa Iman? Pisau yang tajam ni betul-betul tajam hati-hati ya. Yang betul-betul sangat tajam. Beli Ni kat datang, mana ni ni? datang satu set kat Shopee. Oh, Shopee juga. Ya, semua dekat Shopee. Kita apa sekarang semua beli kat Shopee je bang. Ni daun ketumbar Jawa ya. Kita iris. Nak iris kasar ke halus ke terpulang ya. Kita main iris juga lah. Dapat diiris kita gaul je. Ya, kita iris lagi. Cili padi. Cili padi dulu. Sekejap buang sikit hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak gunting pun terulang. Kita saja je buat video macam ni kan. Nak tunjuk kita punya cara lah. Ya lah. Ada yang kuat bau ketumbar Jawa ni Kan ketumbar Jawa ni bila kita usik dia atau kita ramas dia, kita potong. Sangat kuat. Bau dia memang sangat-sangat kuat. Aroma dia memang sangat sedap. Tapi semua orang tak suka. Saya suka, memang sedap.
ikut pada Kalau sos Thailand kan, diorang pun kebanyakan pakai ni lah, ketumbar Jawa ni. Tak tahulah apa nama tempat dia, apa nama dia. Kena Google lah. mungkin lain kot nama dia. Iya. So kita dah habis ini, kita ambil separuh bawang holland dan sebelah juga bawang merah. Okey, bukan sebelah, separuh. Masuk separuh macam ni kita potong macam ni. Tapi mak rasa risau sikit sebab pisau ni sangat tajam. Macam tu, kita buat sebelah sini. Tak tahu mak saya kata sebelah. So dia potong Separuh cantik je. lah. Oh, dia buat jadi bentuk dadu. Sekayau sikit, pisau ni tajam gila. Sangat-sangat tajam sebab kalau beli kat Shopee je, tak apa, kalau ada link kita share link di bawah. Okey, kita iris pula bawang merah. Sama juga function dia. Function loh. Ni pun ada satu set je kawan-kawan. Alas plastik ni dengan pisau tu satu set. Yang nak oles, apa cakap apa tadi, nak parut mangga ni, itu barang lain. Ada nama dia. Mana mak saya letak? Semua lupa dah. Atas almari tinggi, malas nak panjat. Oh, ada. Tak apalah, ala-ala kita habiskanlah sebiji ni. Mak saya suka kerabu ni. Aiman tak suka ya? Suka tapi bukan penggemar lah. Oh, ya ke? Mak memang suka sangat. Okey, kita dah siap iris, kita nak gaul pula. Mana ambil besen agak besar sedikit. Okey, kita masukkan dalam besen Yang besar plastik. sikit lah. So, kita masukkan No. Itu kemudian. warna dua lagi. Kita masukkan apa apa ni, limau tadi. Kita perahkan limau dulu. Kelima akhir ke? Ini cara mak lah. Okey. Cara mak. Cara Macam Misha, cara mak saya, so terpulang pada dia lah. Dia kata 5 dulu. Saya suka kalau apa ni, bawang ni kena limau ni. Bagi dia rasa macam layu lagi. Oh, lagi cun lah kan. Itu bawang dia ya. Tapi kita tak letak garam ya di sini sebab Tahu apa yang masin? Kicap tu nanti sos tiram pun dah masin semua tu. sos tiram sangat masin dengan juga ni sos Sos ikan. sotong Sos ikan sotong. Ni. So kita masukkan Ya, tak suka ya, bismillahirrahmanirrahim, tak suka dia. agak-agak dalam, Okey, agak-agak dalam 2 ke 3 sudu macam tu. lebih kurang lah. Anggaran lah. Segau lagi. Aiman boleh buka ni. Nak apa? Sos tiram ya. Pun saya tak suka dia. Kita ambil agak-agak je. Tengok Dia dia tak beku nak turun pula. sebab kita masuk dalam Aiman kat tutup dulu, nanti buat. Satu. Satu. Sikit je ya. Tak nak banyak-banyak. Okey. Kalau letak cili sos pun okey je. Lepas tu gula merah saja. Kita gaul lah. Okay. Yang mana tak payah banyak gula ya, sebab mangga ni dia tak masam. Dia hanya masam daripada limau sahaja. Okay, dah digaul macam ni kan. Barulah kita masukkan Sedikit lah. ni mangga ni, terus masukkan ya. Jadi nak dihiris pun boleh, tak dihiris pun tak pun. Kalau kita cari-carikan pun tidak apa. Ya, betul. Okay. Kita gaulkan ya. Buat apa man, namanya ni ulam raja ni sikit. Jadi tak payah hiris pun tak apa, nak dihiris pun tak. So bila siap ni kita letak balik kat pinggan tadi lah. Betul. Itu kacang ikan bilis. Kacang itu penghabisan. Itu baru betul penghabisan. Ni kena letak sedikit bahan terasa pun okey je tau. Tapi saya rasa tak perlu kot, takut masin nanti. Okey, kita masukkan kacang. Oh, bau macam kedai tom yum. Ini sengaja ya, tak dibuang kulit ya. Bismillah. Untuk makan sendiri-sendiri aja. Tapi kalau nak tempah kami buat pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Kita rasa dulu ya, adakah dia tawar ke macam mana, kita rasa dahulu. Tapi dah siap ni ya. Ikan bilis tu kita tabur last kali. Okey, Aiman tutup dulu, kita nak rasa dulu. Kita masukkan kembali di pinggan yang tadi. Banyak juga ya sebiji, nampak ni. Satu mangkuk penuh. Banyak ni untuk boleh makan 4 ke 5 orang boleh makan ni. Kalau buat kerabu Maggi sedap juga. Okey, dah siap ya, kita taburkan balik ni apa?
Tak, kita ambil macam ni. Kita ambil, kita tabur. Nampak? Kita tabur merata. Lebih cantik lagi kalau kacang ni kasar-kasar Ini sebab Belen buat apa itu ya Kita man? ambil lagi. Buat kuah kacang Sikit kan. lagi. Kita tabur lagi. So, kita ambil ikan Ikan bilis pula. bilis, okey. Okay, kita tabur ikan bilis pula ya. Tabur merata ya. Tabur merata. So, kerabu mangga kita Dah siap. dah siap lagi dan juga siap untuk dimakan. Okay, kita ambil lagi daun tu per harimau sikit lagi lah. Kenapa? Asal saja bagi lagi masam. Okey. Okay, kita perah sikit. Tak payah nak perah ke? Perah lah sikit. Okey, kita perah bagian atas Perah saja. bagian atas saja. So dah siap lah. So nampak sangat-sangat simple. Memang sedap ya. Saya pun dah try tadi, memang sangat sedap. Alhamdulillah. Makan dengan nasi memang nice ni. Okay. Ni adalah optional saja. Okey. Ikan bilis ni. Atau kacang ni pun Kacang terpulang. wajib ada. Ada wajib Ada wajib. orang tak suka kacang juga. Mungkin Oh, lah. boleh juga kalau boleh juga kata tak kacang, tapi kalau mak suka ada kacang kan. So semuanya adalah pilihan masing-masing dan juga Selera dia masing-masing. selera masing-masing. Kalau macam ni selera mak saya, Hamzah Misha. So ni dah rupanya hasilnya. Okay, terima kasih kawan-kawan. Jika berminat, sila tonton sampai habis lah. Kita sama-sama support, kita sama-sama berjaya insyaAllah. Apa-apa komen di bawah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.